saya dapat KWSP, perlukah saya cukup setahun baru saya dikenakan zakat? Apa yang saya faham tentang simpanan KWSP, selama mana di dalam simpanan KWSP itu dia diistilahkan sebagai simpanan yang pemilikannya tak sempurna, kerana dia memang dalam simpanan atas nama kita, tetapi kita tidak ada keupayaan untuk nak mengeluarkannya atau menggunakannya sepenuh. Kita tak mampu nak buat apa-apa selama mana di dalam simpanan KWSP, maka tidak ada kewajipan zakat di atasnya. Demikian kalau kita dah terima simpanan KWSP kita, pada hari yang pertama kita baru terima, walaupun andainya jumlahnya banyak, lebih dah cukup nisab sebanyak RM2,800 ikut nilai perak, pun ketika itu tidak wajib dikeluarkan zakat, kerana ada dua syarat wajib zakat, iaitu cukup nisab, perlu cukup haul. Maka hanya setelah duit simpanan tersebut, tak kira KWSP atau yang lain, dah cukup setahun dalam simpanan kita, dalam keadaan dia tak pernah kurang daripada nisabnya, hanya apabila dua syarat ini dipenuhi, baru kita wajib keluarkan zakat. Ini kena tunggu setahun lah. Selepas setahun duit simpanan tu ada kurang daripada nisab, maka ketika itu baru kita keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.